A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadil amin al-mazkur fit Taurat wal Injil wa ala alihi wa atratihi wa jami'i ashabihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المصطفى المختار حبيبنا وقلوبنا ونورنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعترته وجميع أصحابه ومن والاه. أما بعد, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan waktu. Sedar tak sedar kita masuk hari ini pada hadis yang ke-6 daripada silsilah yang kedua. Bermaksud kita sudah pun mendalami secara kasar 15 hadis Rasulullah SAW yang dimuatkan daripada dua kitab terawal daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Saya rujuk-rujuk Sahih Bukhari ada dekat 80 kitab, maknanya 80 tajuk besar. Kalau kita panjang umur dan kalau kawan-kawan stage ni lagi 9 tahun maknanya kalau kita ada rezeki, kalau saya ada umur panjang, kawan-kawan lain pun support pakai cepat-cepat bersiapkan, kita akan jumpa 80 silsilah daripada Sahih. Tak dengar? Kita akan jumpa 80 silsilah daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya bukan semua tu, itu hanya ringkasan ataupun hadis-hadis yang dipilih sahaja daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Semoga dengan pembelajaran hadis ini sedikit sebanyak memberikan manfaat rohani kepada kita dan menambahkan lagi rasa suka dan cinta kita kepada Rasulullah. Di samping kita dapat mempelajari hukum-hukum yang baru, InsyaAllah. Maknanya saya sekarang ni, sahabat saya di Malaysia yang janji dengan saya, dia nak siapkan silsilah yang ketiga, kitab Al-Wudu. Silsilah ketiga dalam Sahih Imam Bukhari, kitab wudu. Tajuk besarnya cerita pasal wudu. Saya tengah settlekan kitab Al-Ghusl, kitab yang menceritakan tentang mandi junub. Jadi selepas selesai silsilah kedua ni, bermulalah pembacaan hadis yang mana secara khususnya menyentuh hukum hakam fiqh secara langsung. Macam silsilah pertama dengan kedua ni lebih kepada tasawuf, kerohanian, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, galakan untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi bila kita dah masuk pada silsilah ketiga, masuk yang keempat, kalau ada rezeki siap silsilah yang kelima, Kitabul Haid. Yang keenam, ketujuh, semuanya adalah bab-bab besar yang membincangkan hukum hakam fiqh. Saya ingat dalam kitab hadis yang keenam, hadis yang keenam yang saya tengah settlekan sekarang ni, silsilah yang keempat, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW pada satu pagi waktu subuh, baginda para sahabat qamat sembahyang subuh. Lepas tu Nabi keluar daripada bilik baginda, keluar dan terus menuju di tempat imam. Nabi berdiri, lepas tu Nabi toleh ke belakang, Nabi buat ni, tunggu kejap. Nabi pun balik ke rumah. Rupanya Nabi terlupa mandi junub. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi dah start solat dah. Tiba-tiba tengah sembahyang teringat. Bila teringat, Nabi patah ke belakang, Nabi buat gini, bahkan aku buat isyarat, standby. Jadi para sahabat pun duduk dia, tak duduk apa ni kan, duduk cacat orang kata kan. Duduk cacat awak. Baik, berdirilah. Okey. Para sahabat berdiri dalam solat dan Nabi pulang ke rumah, mandi, terus balik masuk balik masjid dan angkat takbir dan para sahabat mengikut. Hadis tu saja hukum hakam fiqh yang berkaitannya banyak betul. Dan sangat sayang kalau kita tidak menghalusi benda-benda tersebut. Contoh, boleh tak boleh seorang imam kalau tengah-tengah sembahyang baru dia tersedar dia rupanya berhadap sama ada kecil atau besar. Solat makmum sah tak sah? Sah. Okey, berdasarkan hadis ni selesai. Okey, kalau solat Jumaat pula? Solat Jumaat dia ada syarat-syarat dia. Dia mesti pertama didirikan secara berjemaah. Dan bilangan kena 40 orang yang dikira Jumaat ni. Baik, bagaimana kalau dengan imam campur dengan makmum cukup 40 orang. Tempatan imam jadi 39 orang. So macam mana sembahyang Jumaat?
Ya, hukum hakam yang berkait dengan hadis ini sangat banyak dan sangat menarik untuk kita mempelajarinya. Pun begitu, perlu disedari bahawa hukum hakam fiqh ini perlu dipelajari secara khususnya daripada kitab-kitab fiqh. Adapun yang kita buat ini hanyalah untuk mencungkil beberapa hukum yang berkait dengan hadis. Quran ini kita ada satu tambahan selain pada kita mempelajari hukum fiqh secara langsung dari kitab fiqh, dan itu yang sepatutnya dalam masa yang sama juga kita tidak melupakan hadis-hadis Rasulullah dan kita keluarkan beberapa perkara yang dapat diambil daripada perbahasan tersebut. Jadi maknanya saya fikir subhanallah, kalau diizinkan Tuhan, kita akan mendalami secara baik hukum-hukum hakam fiqh secara kasar, dan kita akan mendalami hadis Rasulullah yang mempunyai pelbagai perkara yang dapat diambil oleh peribadi kita dari sudut ibadatnya, dari sudut tasawufnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut kehidupannya kepada Rasulullah dan sebagainya. Syukur kepada Allah, kita telah pun melalui hadis yang pelbagai. Baca kitab sekejap, buat buku susah. Nak siapkan satu hadis tu dekat 2-3 minggu dah tak selesai lagi tau. Kerana benda tu berkait kita kena murajaah dan sebagainya. Moga-moga Allah mudahkan. Baik, hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 menceritakan kisah bagaimana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah berganti-ganti dengan sahabat beliau daripada golongan Ansar dalam menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 berganti-ganti dalam menuntut ilmu. Dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan daripada beliau bersama sanad sehinggalah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ruwina an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil al-Madinah wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazal fa'ala mithla dhalik fa nazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. Ini nas hadis yang dimuatkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam Sahih Imam Bukhari sendiri pelbagai lafaz yang menceritakan tentang kisah ini. Baik, terjemahan kepada hadis yang ke-6 daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya dan jiran saya daripada golongan Ansar tinggal di perkampungan Bani Zaid. Saya dan jiran saya, ada seorang kawan Sayyidina Umar daripada golongan Ansar tinggal di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid. Perkampungan tersebut berada di bahagian atas Madinah, iaitu bahagian timur Al-Madinah, yang di satu perkampungan, kampungan para sahabat Nabi yang berketurunan Umayyah bin Zaid, yang mana kampung tu dia besar, kampung yang terhampir dengan Madinah, dengan Madinah Al-Munawwarah kedua tu. Kampung yang terakhir sekali dengan Madinah plus kita dalam 8 batu. Maknanya jarak yang jauh lah di antara rumah Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Masjid An-Nabawi. Maknanya di bahagian hujung atau pinggir kota Madinah.